Pada jam 12, perkara yang ingin pertama saya maklumkan hasil daripada mesyuarat Jemaah Menteri. Pada jam 12 tadi, pihak DOSEM ataupun Jabatan Statistik telah mengeluarkan angka-angka terkini bagi tahun 2025. Dan ini merupakan satu pencapaian yang cukup positif. Apa yang dimaklumkan kepada Jemaah Menteri, pertumbuhan sebenar bagi suku keempat 2025 adalah bukan 5.2%, tetapi 6.3%. Ini jauh mengatasi apa yang kita jangkakan, dan secara keseluruhan bagi tahun 2025 ia telah meningkatkan kadar pertumbuhan KDNK dari 4.9% jangkaan awal kepada 5.2%. Ini juga lebih tinggi bila kita bandingkan dengan kadar pertumbuhan KDNK 2024 iaitu 5.1%. Antara sektor yang telah menyumbangkan pertumbuhan paling tinggi adalah sektor pembinaan sebanyak 11%. Dan Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa pada ketika ini dan pada hujung tahun lalu, kedudukan bursa saham berada pada kedudukan paling tinggi dalam tempoh 7 tahun dan nilai mata wang ringgit antara 10 terbaik di Asia. Kadar inflasi yang rendah pada 1.4% dan defisit fiskal berada pada kadar 3.7%, iaitu kurang daripada 3.8% yang dijangkakan.